bagi rakyat ingin mempercayai sistem yang ada di negara kita ini. Rakyat sudah marah, rakyat sudah turun ke protes. Rakyat inginkan sistem yang lebih telus di negara kita. Yang ketiga, kebebasan bersuara. Rakyat kini Akta Hasutan digunakan secara berleluasa, Akta MCMC digunakan secara berleluasa. Kenapa kerajaan ingin membungkam suara rakyat? Kenapa kerajaan tidak mahu dikritik? Itu kerja rakyat, itu kerja kita. Kami mahasiswa inginkan negara yang bebas rasuah, inginkan negara yang tiada korup. Kami mahasiswa, kami